Okay, so Ponik sambung dengan kisah personal branding untuk solopreneur pula. So solopreneur ni kebanyakan kita ni solopreneur lah. Staff tak ada, office tak ada kan, marketing buat sendiri, sales buat sendiri kan. You macam tu juga kan. Kebanyakan solopreneur. Ponik pun solopreneur sebab Ponik dah pencen daripada bisnes Ponik semua. Dulu Ponik ada senior bahag pun banyak, 8 ke 10 entah. Staff ada 80-100 orang. Lepas tu Ponik pun pencen lah, dah pencen lah. Ponik pun kembali pada menjadi seorang solopreneur. Di mana Ponik duduk kat rumah seorang-seorang. Ponik buat kerja dalam bilik tidur Ponik. Ada satu laptop, ada satu telefon dan Ponik buat kerja. So Ponik jadi solopreneur lah, macam you guys lah. So solopreneur ni masalah dia, semua benda dia kena buat sendiri kan. Marketing buat sendiri, sales buat sendiri. Kalau dia nak push produk pun dia orang buat sendiri. Dan setiap hari ni dia orang kena cari customer baru lah. Cari customer baru. So inilah reality bisnes yang sangat penat lah. So ini isu solopreneur lah. So sentiasa kejar. Tapi kan tak semua orang macam tu tau. Sebab kita ada solopreneur yang dia ada personal brand. Ini yang Ponik nak tunjuk pada you. You kan ada personal brand. Sebab apabila kita ada personal brand, kita sudah dikenali dan kita sudah dipercayai, maka jualan kita akan jadi lebih mudah. Jualan kita akan jadi lebih mudah. Sebab kalau kita tak ada personal brand, kita kena yakinkan orang. Setiap kali nak jual, kita kena yakinkan orang. Setiap kali nak buat duit, kita kena yakinkan orang. Tapi kalau kita ada personal brand kan, kepercayaan tu sudah wujud sebelum kita bercakap lagi. Itu beza dia. Macam kalau Ponik nak jual apa-apa kat you dah kenal Ponik dah buat macam-macam dengan you, Ponik dah bina personal brand dengan you. Bila Ponik nak jual something kat you dah kenal Ponik, you dah percaya pada Ponik sebelum Ponik mula menjual lagi. So itu beza dia. So itulah yang akan menentukan sama ada you struggle atau tidak. So sebagai solopreneur, you mesti ada personal brand. Sebab apa you nak jualan tu berlaku dengan mudah. Sebab sebelum you menjual tu, orang dah pun percaya you. Itu yang sangat-sangat penting tu. Okay?